sebahagian daripada pengangkutan bagi, katalah, peladang, pelancong marah. Kata kami, macam mana nak tutup ataupun bas-bas pelancongan ini, kerana kos terlalu tinggi. Jadi kita kena dengar, dan yang boleh kita selesaikan berperingkat. Kalau selesaikan semua, tak adalah krisis. Ini ke dalam bagaimana nak selesaikan tatkala menghadapi krisis. Kalau menteri-menteri itu semua tidur, tak buat kerja, KSU semua tak peduli. Okay. Kau kan dengar balik lah. Geramnya aku. Segeram sebab ceplo-ceplo VVIP ni. Kau geram tak? Kau dengar balik ni lah. Geram aku tau. Pengangkutan, sebahagian daripada pengangkutan bas-bas pelancongan ini, kerana kos terlalu tinggi. Jadi kita kena dengar, dan yang boleh kita selesaikan berperingkat. Kalau selesaikan semua, tak adalah krisis. Faham tak faham ni? Okay, faham tak? Kau faham ke tak faham ni? Saya tanya dengan korang ni. Kalau selesaikan semua, tak ada krisis. Apa maksud dia tu? Apa maksud dia? Maksud dia, dia nak ada krisis. Ini ke dalam bagaimana nak selesaikan tatkala menghadapi krisis. Kalau menteri-menteri itu semua tidur, tak buat kerja, KSU semua tak peduli, kita faham. Tapi sudah tahu di kementerian ini bertungkus lumus mereka bekerja. So sudah ramai bekerja bertungkus lumus, lebih daripada biasa. Persiapan-persiapan yang rapi. Jadi saya datang di antara lain, mengapa datang Persiapan yang rapi. Guys. Persiapan yang rapi. dalam Kementerian Pengangkutan, nak ucap terima kasihlah kepada saudara kerana memberi kesempatan. Memang betul